Halo, apa khabar belakang? Sehat ke mana? Akak ada di Popo Kitchen. Kampung Tanjung Cak. Popo tu gambar dia, Jun? Popo tu maksud dia? Ama, nenek. Popo. Popo. Ni Jun daripada Toke Four Seasons Restaurant di mana? Di Kota Baru. Ni ada pelajar master di UM Roy. Kita ada juga kepada Abang Toke Warung Cik Siti Nasi Kerabu Tumis di mana? Setiawangsa. Kita ada Abang Ding. Warung Cik Siti. Kita Abang Ding dengan akak jadi bodyguard. Dia bodyguard kawin guard with the body. Kita nak makan guard bos sini. Sini. Apa nama mari siapa dia? Abang Sini. Kita mari sini kita makan kau jam. Kau jam ni? Nasi kerabu hijau. Nasi kerabu hijau, nasi kerabu tia. Masih lah. Selain pada tu? Ada belakang pulut roti bakar. Ada. Kalau masak separuh. Mi kari. Banyak-banyak. Jun, sini buka berapa lama dah agak? Ni bapak pindah lah. Dia dulu kita ada sana. Lama tu bucu tu. Kalau kita tengok keadaan macam baru. Dulu dia duduk Bucun tu, lepas tu dia pindah jaket ni. Iyalah. Kita mari mari sekali lagi kita nak jumpa Sainia juga. Saijun juga. Let's go. Hungry ni. Popo Kitchen tengok ni. Meja luar ada aircon. Comel dah. Kalau tengok gun ni yang mana ni? Apa? Nak makan apa? Ni kau jam. Kita nak makan kau jam. Oh, ni orang panggil kau jam. Roy. This is kau jam. Kau jam made of 30 type of herbs. And blends the water. The water made the cook the rice. Okay. Later I will order this for you. Anyway we can share. Okay. This is kau jam. Kau mean in Thai mean rice. Jam mean mixed salad. Salad rice. Kau jam. Okay. And popular for Chinese and also Siamese of Kelantan. And we have this. Gambar dia tu. Tu gambar dia. Dek, gambar dia dek atas tu. Laksa sia. Macam sedap ni. Oh, sedap rasa sia tu. Tu ni nasi kerabu ada juga lah. Tu roti ke apa dia tu? Roti cicak kari. Oh, sedap ke ni? Gambar dia popular sini. Ni? Kau jam. Kau jam Kau jam tu lembu lopak. Kau jam tu lembu lopak lah. Betul. Kalau air gambar dia sedap air. Honey lemon butterfly tea. Honey lemon butterfly lagi tea lagi. Mana ada gambar? Dia guna bunga telang. Mana? Ni. Ada gambar. Dalam buku, dalam menu ada. Dari buku lah. Ada buku, mari tengok buku. Ni Popo. Nenek dalam bahasa Mandarin. Popo. 12, 15. Buka dah Popo Kitchen ni. Lepas tu gambar mana butterfly beli mana? 这是很出名的，要不要喝？冷的。那个花蓝色的花，那个蓝色花叫什么 ？Okey, terang ni. Kau nak dua ni. Butterfly tea. Dua dah. Abang dia pandai. Kita nak tengok ada gambar makan gambar ni. Ni pun sedap ke ni? Ni panas ke sejuk ni? Ni panas ke sejuk ni? Tu atas meja tu, atas bar tu ke boleh? Mana? Ni pisang. Terang ni. Sejuk. Panas lah pacar. So ni kau nak kau jam dua. Macam mana kau jam biasa faham? Okay, kau jam dua. Cuba. Ni kau jam dua. Lauk ke apa? Ada lauk ke? Air pecik. Air pecik, ikan selai, ikan tenggiri, air goreng. Orang selalu makan ni sini makan apa? Air pecik. Air pecik. Dua air pecik. 我在这个一起的 ，OK？ dia, Kan, saya nak wakil kau tu, Laksa siap tu. Laksa tu betul orang ada. Oh, ni
motong lah. Ni ada gua ni. Apa tu? Bihun sup ikan. Ya, boleh. Ni. Oh. Oh, jadi. Ikan kau udah. Dah Saya ayo pinci. Okey. 这个也要 kari. Mana kari ni? Nah ni. So, kita ni. Okey. Thank you. Ni apa dia panggil ni? Air apa ni? Air teleh? Honey air telang. Bunga talang. Honey bunga telang. Ya. Honey lemon bunga telang. Tengok ni. Oh, tengok warna comel ke? Warna menarik. Tengok tu warna dia. Air apa ni? Oh ya. Dragon fruit. Air dragon ball. Okey. Fruit blend. Dragon fruit blend. Buah naga. Buah naga dia. Buah naga. Comel warna ni. I like this color. 它亮吗？你这个是甜还是没有味道的？甜。酸甜的。sour masing-masing manis. Sweet and sour. Tengok ni. Cik gomik ni. Cik ambil ni. Pakai apa? Bihun. Bihun. Betul ni nak kau jam kau ambil ni. Kau jam ah? Ada bicik. Betul lah sama ke? Main sama ke? Dulu kedai lama kita semua. Sekarang kedai baru. Hari baru lah. Okey ke makan ni sini? Okey, sudah. Sudah? Boleh. Boleh lah. Ni mari dengan family lah ni. Mari dekat, mari makan lah ni. Okey lah, terima kasih banyak dah. Okey. Thank you. Kamsia. Okey, ni tengok ni adik pakai gapo. Pakai gapo? Makan, tadi makan dah. Okey, ni habis dah. Ada nasi lemak dengan nasi kabu. Nasi kabu. Mana gapo? Warna gapo tu? Nasi kabu dia warna kuning. Hijau, ini kuning, biru. Memang sedap, warna kuning. Okey, kuning dia. Kena mari rasa sendiri lah. Ni minum kopi ke ni? Ni minum kopi kata. Cicah kopi lah. Roti cicah kopi lah. Kelantan lah. Memang asal IKB ke mana? Asal KB. Newcastle dia. Okey lah, terima kasih banyak dah beri apa? Beri info, beri share dah. Terima kasih banyak dah. Kita regular customer sini. Ni regular customer. Dapat membership lah dia. Okey dah, terima kasih banyak dah. Okey, bye bye. Dek, nak tanya, apa dia atas meja kita? Ni kau jam. Ni ayam pecik. Ayam pecik dia? Ayam pecik. Ni bihun ikan campur udang, bihun sup. Bihun ikan campur udang. Bihun sup. Bihun dah itu. Bihun. Ni kegemaran kawel. Kau jam. Lembu lopak. Ni? Ni sotong grey. Sotong grey. Makan dengan apa? Dengan sos hijau. Dengan nasi. Makan. Ni kau jam lagi. Ni nasi kabu. Nasi kabu je ni? Nasi kabu bunga telang. Ni tumi dia. Ni kecil-kecil ni apa dia ni kecil ni? Ni papaya goreng ni. Mana ni? Papaya. Dia macam somtam lah, tapi dia kering. Papaya. Papaya goreng. Mukuah. Ni mana tadi dia? Gimana dah? Ni. Sos dia. Sos apa? Sos papaya goreng. Special ni, unik ni. Nak makan ke ni? Tuas ni. Kena cek. Lepas tu apa tu kau dia? Ni roti bonda. Roti bonda. Roti bonda maksudnya? Bonda tu mok. Aku nak ayatnya. Sebab roti ni kita buat sendiri. Lepas tu ni kari ni. Dia ayatnya. Waktu akak kecil rumah akak ni di Kota Baru ni di Ambengkui. Dalam perkara Jepun. Banjir, masa banjir ke? Ada? Jun, tak tahu ada this type of experience. Batu banjir, nak makan, nak beli, mok lah, mokcik lah, suruh kita pergi beli roti. Roti duduk mana? Roti di rasa sebah lama tu. Pergi beli roti banyak besar-besar tu. Pikul, bawa jalan balik ke Ambengkui. Roti bakar tu. Roti bakar. Lepas tu mok lah, mokcik lah dia akan buat kari. Kalau kita tengok ni, kita teringat kepada mulai banjir.
Roti Musim banjir. Roti tradisional. Traditional. Okey lah, makan lah. Banyak ni. Kita makan lah. Alright. Makan. Okey, Bemeh. Nak makan kau ni. Kau beri papaya salad ni. Dia macam somtam lah, somtam. Oh. Tapi ni dia goreng. Oh. Kita buka dah. Pedas kau ni? Oh ya Allah. Dia pedas kau ni? Dua berlaku lah. Lepas ni kita kau. Kita buat senang dah. Ni song tam. Ambil. Somtam hot. Pot tu ke apa? Hot tu goreng. Oh, song tam pot. Kau makan gini ya? Macam gitu. Oh, okey. Oh, aloi cincin aloi mak-mak. Orang mama. Oh, aloi mak-mak. Okey. Bedeng, makan dah. Kena makan dah. Aloi mak-mak ke? Mak. Kita pakai duduk kita daripada KL datang ni. Ada. Datang dari Kuala Lumpur. Datang daripada KL. Datang daripada Kuala Lumpur. Kita pakai ni. Orang pakai gold ni pakai gold ni. Okey. Makan. Sama lah dengan somtam. Okey. Kita nak tak Jun tengah ajar. Jun tengah Aroy. Makan kau jam. Pakai kau yang macam ni. Kau yam. Okey. Kalau orang Asia dia pakai kau yam. Ya, siapa semua?可以了，你就拿你的手，就是把它按那个饭那边按一下，一边手不要用那边，一边手。OK， 好的，就是这样抓，抓给它均匀，均匀啊，就是Right， 等下你吃的时候哈，你还记得哈，因为有人在说你吃饭这样吃，你要推，你要推，你别改一下哎。Jun, yes. Pasal dia ni icia ke? Ia ni tip punya kan aneh. Ibu tu ke? Ni kaya. 我们通常我们用手抓了。Bagi pula ke dia tu? 这个是全部。这是豆角。 Kali ni kali. 全部要掺。 Ikan selah goreng berempah. Oh, 搅给它均匀。你改一下tu siu itu dah. Ibihau. Oh, banyak. Cukup dah banyak dah. 哎呀，cukup dah. 觉得还不均匀，还不均匀。胡椒粉有吗？要放多一点胡椒粉吗？够了。来，再来。 Okey, ni lah kau jam cara makan kau jam ni. Nasi tu abu tapi dia telah dia mana telah. Tak ada KL. Ada di Damansara. Okey. Ada di Damansara, Jun. Kalau di KL, Damansara capital Damansara. Okey, 来，吃吧，我。没人。 Okey， 会吗？会吃吗 ？Okey， 我就打烟。 OK， 来，我跟你讲，我教给你，我教给你多一次。真正的搅法是这样 ，OK， 要从这样子 ，OK， 好的。OK， 好的。割布。这个是要加。这个是配饼，鱼饼 ，OK。我们这边的人就是要按这样子bunyi crack， 这样子是 OK。然后如果是粗的，还有剩下大片的哈，大片的你可以这样子直接拿，按着它的放进去里面啊，吃。这只手重要，这只手是这样子吃法啊。OK， 你就把你要推，你要放紧一点，要按紧一点，敢按下去，按下去。 sebab hari tu dia makan nasi gabus. Walau je Siti. 就把这边用这个推， dia tak tolak. makan sedap。 ajar dia. 我要看。你要推。有进步了，有进步了。 sebab ada orang komen. Tak tahu tolak. Saya belajar. 太好了。 OK 哦，好吃吗？这个是我们传统的烤章 tradisi makanan tradisi orang Cina Kelantan orang喜欢吗？那个植物和树叶的那个味道。 enjoy 好 enjoy 清新哦。这样。对，拿起来就是你要按着，你看按着那个棒，按着。这个也要 Kalau 拌。 makan kau jam 这个也要拌。没啊，不 วั 要。 นนี้ 另外一 ผ 次 ม 那个是配 เอา 料。 กินข้าวจำครับ ที่ไหนอยู่ไหนครับอยู่ที่Popo Kitchen ที่โคตาบารูใช่ไหมคุณยุนใช่ไหมพูดไทยนิดหน่อยได้พูดเยอะๆไม่ได้โอเคปาตูกาจา
Lepas tu kaca. Kaca. Con này đi cha chả gì yam này. Yam này kiểu salad mix. Oh, I mean when you masa dia mau gạo. Dah. Budu tak buh lagi tu. Tanda tu ada lagi. Ni. Budu. Okay, Hoàng Hờ makan budu. Okay, Hoàng Hờ makan budu. Okay, Hepe makan budu. Okay lah. Ni ni dari kecil lagi mak kita membuat, nenek kita membuat, mak dara kita buat. Dan makan lah ni makan lah ni siapa nak buat? Mojo di Purple Kitchen ni kita boleh try lagi. Ada. Awal cincin ah. Kalau di rumah ibu ke sebut. Bobodu. Okey. Ni masih. Makanan penggemar orang Cina. Orang Cina kafe. Aku makan kau ni. Gimana? Ayah pencit. Mai xem đó kìa, phải làm ghẹ. Kìm đấy. Kan cute lah tu insaf. Tengok abang makan kau jam. Abang dia makan kau jam dengan ni ayam pencit. Oh. So kalau jumpa orang jual kau jam di KL. Ada di Kapital Damansara. PJ Damansara. Uptown. Ni gambar dia. Makan apa tu? Napa macam kekong ni? Ikan tu. Ikan. Selah. Ikan selah ni. Selah. Ni sedap ni. Ni sotong ni sedap. Oh, tengok menikmati tengok. Benda. Kau Kali pertama makan kau jam. orang makan kau jam kerja sial lah tu. Ya. Ya kan? Sawadikap. Sawadikap. Masuk pintu keluar tikap. Aroy cincin. Aroy cincin ya. Aroy cincin ya. Tengok mat tak kita makan ke apa? What's that? Sotong. Sotong. Dah balik bahasa Malaysia banyak-banyak ni, sotong je paling kuat. Paling ingat. Okey, ni panggil ke apa ni? Mihun soup. Mihun ke apa? Ni. Sup bihun kepala ikan. Sup bihun kepala ikan. Ada ke kepala ikan ni? Ada. Dari isi. Tengok ni. Sini ada udang besar. Tengok udang dia. Besar mana? Besar udang dia. Satu. Hidup ni dong deng udang ni. Ni yang besar. Okey, mari makan. Ini very refreshing. Sebab dia makan waktu dia makan dia macam masa-masa sikit. Ni udang ni, tengok udang ni. Udang ni. Dia ada udang besar. Udang besar. Tengok dia makan roti. Tapi nampak ulu dia makan. Apa yang buat? Makan udang kah? Besar. Makan udang kah? Nak tengok ni? Ni ke mana? Ikan? Ikan. Ada. Mina? Nanti kita buat sendiri dah. Wadi? Roti wadi. Roti wadi? 面包自己做的，它的面包也是自己做的。然后，ya, Sama kari ya. apa yang terah? Ni ya, yang mana? Ambil. Oh, Iban cari ambil dengan kan ni. Apa tu? Cicak. Cicak apa?
Ni, terkenal musim banjir. Sedap kari dia. Kari dia sedap. Kau. Lepas tu ni apa ni panggil? Ubi kentang. Ni ada ikan ni. Dalam mihun sup ni. Sup kepala ikan. Dia dalamnya tahu. Jadi boleh mari adik kakak. Boleh mari sini. Menu dia banyak. Semua makanan hak kita makan ni, kita akan teringat kepada zaman macam akak lah. Ada hal ni makan musim hujan, musim banjir. Ya, kena mengharungi sungai-sungai air tu dari Ambengkui kali Jepur tu, jalan sampai ke stesen bah tu nak pergi gambar dah roti tu. Sucing heng ah. Nak beli roti jalan bolak-balik sebab orang tunggu di rumah nak makan roti ni. Itulah macam kau jam tu mak kita buat, nenek kita buat. Ya, toknya kita buat. Okey, so adik kakak sini buka tiap-tiap hari ke? Kecuali hari Ahad. Ahad cuti sini. Dari pukul berapa? Sampai pagi sampai 9:30 malam. Okey, hari Ahad cuti. Telefon alamat ada di sini. Okey, jumpa lagi. Thank you.